Tiga negara yang memiliki undang-undang unik mengenai bendera negara mereka. Nombor 3 amat unik dan pelik. Pertama, Filipina. Filipina sama sekali tidak membenarkan bendera mereka digunakan sebagai pakaian, sarung atau hiasan. Malah bendera negara mereka tidak boleh disentuh oleh tanah atau air dan mesti dipamerkan dengan kaedah yang betul. Denda atau penjara boleh dikenakan kepada mereka yang melanggar peraturan ini. Kedua, Portugal. Portugal memiliki satu undang-undang khusus yang hanya ada di negara mereka. Rakyat Portugal dilarang menggantungkan bendera negara luar bersendirian. Sebaliknya, penggantungan bendera mestilah disertai dengan bendera Portugal. Peraturan ini wajib untuk melindungi identiti dan kedaulatan negara mereka. Yang sayang Malaysia, sila hadirkan diri dan bagi tahu saya sayang Malaysia. Terima kasih. Ketiga, Denmark. Di Denmark, rakyatnya dibenarkan membakar bendera negara mereka sendiri tetapi tidak dibenarkan membakar bendera negara lain. Undang-undang ini diperkenalkan sejak 1936 untuk mencerminkan sikap negara itu yang mahu dilihat tinggi sikap menghormati simbol negara lain.